From the first light to the last star glow, I've been walking through a world that feels so slow. Every step has been a prayer whispered low, asking for a sign to show me which way to go. The road. So this is the last breakfast kami di Helsinki. Yang grup satu lagi dah balik, tu kosong sikit je. So, dia ada kat sini kawan-kawan je lah. So, semua sedang menikmati yang terakhir sebelum kami terbang. So goodbye Helsinki, goodbye Hotel Clarion Helsinki. Hopefully we'll meet again, InsyaAllah. So apa perasaan nak balik dah ni? Sabar nak balik. Kata kan? Nak jumpa anak. Oh anak makan. Rindu nak tidur kat bilik. Yes. Makan. Itu yang penting. Kan? Balik terus Cari. So kat sinilah kami makan setiap hari, setiap pagi. The Social Q Bistro. Ya Allah, bini aku ni still my fake. So kita spend about a week di hotel sini. Alhamdulillah. Hotel bilik okey, breakfast okey lah. What do you expect kan? Beginilah keadaan dia. Keluar dia view begini. Ke atas tu di event venue. So sinilah. Ni bag sahabat-sahabat yang lain. Pak penuh. Mak ambil bag abang ni mah. Ni. Ambil bag. So kita tour sikit bilik ni. Bilik pula hotel ni, lobby dia. Alright, enjoy your ride and I'll be with you later. Sports and outdoor double XL. Vehicle storage. Minus 21 degrees Celsius. Budget sport. This is macam industry area lah ni. Bau haus. Sampai di kawasan airport. Banyak kereta ni parking.
1, and then we will depart to Doha at 1600. So we have 2 hours and 50 minutes at Copenhagen. Thank you. Tak sihat. Nak balik tak sihat. Semua tak sihat. Ni dia Helsinki Airport inside. Kita punya gate 27 kan? So basically tak besar lah sangat Helsinki punya airport ni. Ni Merimeko popular ni. Woman. Apa? Elok ke? Nipis lah. Hari ini je lah. Lambang tu lah. Okay. Jom kita jalan-jalan tengok apa yang boleh makan. Straight. Ada agak salty snakes. Ini apa? Toastery Coffee Station Lounge. Yakin tak yakin? Ha? Ni macam UFF. Mas tu. Ha?
lunch kami. Itu pun makan kat sini sebelum pergi ke Helsinki. Sampai sini transit sekejap. Oh ni di aircraft delay pula. So kita makan apa yang ada. Kenyang, tunggu lambat sikit. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ini menu tambahan. Tambah lagi lapak. Kalau makan dekat Emirates tu tak tentunya sedap. Ini kita tengok makan dia sedap ke tidak. Okey, boleh tak? Boleh rasa. Sedap. Boleh lah. Alhamdulillah. Saya makan dulu Panjang ni sedap lah. Campur semua. Okey. Okey, jom kita pergi ke gate E229. Oh, ni beg besar. 5 orang masuk. Ni gambar. Oh, dia ni sebenarnya tengah cuti sama. Sebab itulah ramai sangat orang di Copenhagen ni. Penuh. Oh, kita nak pergi ke gate. Jom. Makan. Kita daripada jangan makan lagi. Sebab lagi. Kenyang lah. C D E F. Ya. Sorry, salad man. Oh, jauh. Kita jalan lagi. E235 E229 passport control. Jauhnya E229. Dia pusing kat sini balik. Aduh, ya Allah. Alhamdulillah, kami dah sampai dah di Doha. Kami akan menuju ke gate C9. Pukul 12:05 sekarang. Ramai ha. Sini pun sini. Sana C D. Dekat masih Boleh mana-mana tembus kot. enggak. Saya bayang itu. Jadi sering ada buka taruh gitu. Itu semua pindah ke mana itu.
Ini keadaan pukul 1 pagi. Pak, memang impresif lah airport ni. Hamad International Airport, Doha. Kalau tahu, bacalah sejarah ni, binatang ni apa. Dia ada cerita, Google search tengok. So banyak kedai jual perfume apa semua, kita tak beli lagi sebab kita dah beli. So lagi berapa jam lagi mah? 7 jam lagi tau. 7 jam nak sampai KL. So kita expect dalam petang besok baru sampai KL, InsyaAllah. Also wir müssen jetzt mit dem Zug hinfahren. Ini tu ambil Mr. Martin. Tayar dia pun tak tahu apa. Main gambar pun jadilah. Banyak kemudahan, power station pun ada, boleh charge. Impressive lah, really impressive. Hai. Ini duit dia tu, duit mana changer tu? What is this? Information center. Attention please. This is a final boarding call. Passengers for Royal Air Maroc, flight 217. Apalah mama tu buat kat situ ha. So bila dah sampai Doha ni, maknanya lagi sikit segera kita nak sampai ke KL. Berpeluang lah orang kata sampai di Doha, sampai di Singki, sampai di Copenhagen. Kalau awak sendiri agaknya belum ada rezeki lagi kot. Dan tapi tak apa, alhamdulillah kita dah sampai ke tempat-tempat tadi. Kalau ada rezeki lagi kita tengoklah macam mana. Okay.
slow down a while. I promise I'll be walking by without a tear, without a cry, just to see you once face to face, stand together in a crowded space. No heavy words, no holding on, just a second and then I'll be gone. Let me look into those familiar eyes, underneath the lonely city skies. If only for a heartbeat's grace, just to see you once face to face. Just one time, just to know you're doing fine. One fleeting glance right out the blue, just to see you. Just to see you once face to face, stand together in a crowded space. No heavy words, no holding on, just a second and then I'll be gone. Let me look into those familiar eyes, underneath the lonely city skies. If only for a heartbeat's grace, just to see you once face to face. Just one time, just to know you're doing fine. One fleeting glance right out the blue, just to see you. Let me look into those familiar eyes, underneath the lonely city skies.